Akaso Brave 8 dengan Akaso Keychain 2, mana satu lagi bagus? Ini adalah based on aku punya personal opinion. Video ni akan jadi panjang sikit, so better korang tengok sampai habis lah. Kalau korang minat, korang boleh tekan untuk speed up 2 kali. Untuk quality shooting, Akaso Brave 8 ni boleh shooting 4K 60fps, Akaso Keychain 2 boleh shooting 4K 30fps saja. Dari segi quality video, korang boleh tengok aku letak ni sample dekat outdoor. In terms of quality, bagi aku Akaso Brave 8 ni adalah lagi better daripada Akaso Keychain 2. So korang boleh compare, tu korang decide lah. Ni adalah sample-sample dia. Currently kita tengah compare perbezaan Akaso Brave 8 ni dengan Akaso Keychain 2. So korang boleh tengok sendiri perbezaan quality video dekat kawasan outdoor. So mana lagi better? Currently kita tengah compare perbezaan Akaso Brave 8 ni dengan Akaso Keychain 2. So korang boleh tengok sendiri perbezaan quality video dekat kawasan outdoor. So mana lagi better? Shooting 4K 30fps sebab Akaso Keychain 2 boleh 30fps sebab Akaso Keychain 2 boleh shooting 4K 30fps saja. So korang boleh tengok sendiri dia punya dynamic range semua macam mana. Sekarang ni aku pegang tangan je lah, korang boleh tengok sendiri macam mana quality dua-dua kamera ni. So mana lagi better? Aku pegang tangan je lah, korang boleh tengok sendiri macam mana quality dua-dua kamera ni. So mana lagi better? Ketiga, dari segi audio quality. Aku pernah review sebelum ni, kalau korang pernah tengok, Akaso Brave 8 ni built-in audio quality dia quite inconsistent. So kalau dalam indoor dia macam okey, tapi bila outdoor dia jadi perlahan. So sama macam video tadi lah korang boleh dengar. Akaso Keychain 2 ni better audio quality lah. Dari segi size korang boleh compare sendiri. Memang compact lah. So yang ni lebih kepada untuk casual. Lepas ni Akaso Brave 8 ni dia ada screen. And then yang ni tak ada screen dekat depan lah. So ni mungkin membantu untuk kalau framing. Dua-dua screen dia responsif. Akaso Brave 8 punya screen lebih besar. Dan untuk waterproof, Akaso Brave 8 ni boleh masuk terus direct tanpa casing sehingga 10 meter. So dia membantulah kalau korang ni peminat mancing. Yang ni adalah weatherproof tak silap aku, which is not bad juga. Dan yang ni ada bagi casing, yang ni pun ada bagi free casing. Dari segi bateri, Akaso Brave 8 ni bateri dia quite besar, 1550mAh kalau tak silap. Untuk 4K 60fps dia boleh shooting satu bateri tu 90 minit. Dia ada bagi dua bateri, dia ada charging dock juga. Untuk Akaso Keychain 2 pula dia boleh shooting 3 jam. So quite lama juga, which is not bad. Tapi dia built in bateri, korang tak boleh tukar-tukar. Kalau korang nak guna untuk memancing, dua-dua pun ada pre-record. Dia ada features lain juga macam voice control, dua-dua pun ada. Pre-recorded untuk Akaso Brave 8 ni boleh sehingga seminit ikut kita punya setting lah. Lagi rendah quality, lagi lama dia boleh pre-recorded. Akaso Keychain 2 boleh 30 saat saja pre-recorded. So, dari segi price point pula, Akaso Brave 8 ni kalau korang boleh dapat bawah 700, bagi aku memang berbaloi. So sekarang ni Akaso Keychain 2 ni pun harga dia memang tengah drop lah. Sebelum ni rasa 600 lebih juga, sekarang ni tengah murah. Dia ada built-in stabilization, dua-dua pun ada, tapi yang ni ada super built-in stabilization. Dia ada extra sikit. Personally bagi aku suka lagi Akaso Brave 8. So kalau aku ada bajet lebih, aku akan ambil ni. Tapi kalau tengok quality video tadi, kalau korang rasa Akaso Keychain 2 ni kena dengan bajet korang ni lebih kepada casual semua, korang tak perlu pun screen depan. So tu je lah pandangan aku. So